Siapa ada pokok ni dekat rumah dia kira beruntung lah, noh, nampak tak? Selalu orang anggap dia sebagai pokok rumpai, noh. Dia selalu tumbuh banyak lah, semak lah selalu, nampak? Bunga dia jenis warna putih kuning je ni, nampak? Putih kuning je, nampak? Daun dia pula kita tengok ni. Pokok ni dikenali dengan nama pokok Biden pelosa, nampak? Ni daun dia lagu ni. Ni daun pucuk muda, nampak? Nampak? Tengok elok. Okey. Bunga dia ni orang selalu buat teh bunga, noh. Dan pucuk dia pula buat masak lemak sayur sedap lah. Pucuk dia lagu ni. Tengok elok. Pucuk dia lagu ni, nampak? Ni daun dia dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni kek waliak, nah. Ni bunga dia ni. Dia jenis puput angin cara biak dia tu, nah. Dia tiup-tiup angin dia keluar lah. Okey, bunga dia macam mana kita tengok. Bunga dia memang selalu kita jumpa tumbuh melata atas padang apa lagu tu, nampak? Dia panjang lagu tu, nampak? Dia kuning-kuning gitu. Selalu kita duk buat mainan, nah. Bunga dia ni sesuai untuk kita buat teh bunga, noh. Dia kategori kek waliak ni, noh. Nama dia bunga kek waliak. Pegaga pun ada beberapa jenis, noh. Ni antara jenis ni yang jenis tinggi berdiri, noh, nampak? Ni gebu, nampak? Ni pucuk pegaga ni. Ni jenis berdiri lah, noh. Okey, jadi kita tengok satu jenis. Ni pula pucuk pegaga yang jenis kampung, noh. Jenis menjalak ke tanah, nampak? Tu. Tu. Dia ni. Tengok tebut. Bismillah. Allah. Nampak dia beza lah, noh. Yang tadi tu kita tengok berdiri lagu tu kan. Ni dia jenis kanek-kanek kan, noh. Tak tahu yang mana lagi sedap, noh. Orang kata kampung ni lagi padu, noh. InsyaAllah dua-dua ada kelebihan, noh. Nampak daun capalak ni besar-besar, nampak? Hak ni puas lah ni, noh. Puas kalau kita buat sayur, masak nasi goreng pun sedap, puas. Makan bila besar-besar ni, noh. Ni kecil lagi, nampak? Ni ada kita tengok bunga dia lah ni, noh. Hak ni capalak ling, nampak? Sawi enggang, bunga dia besar sikit, noh. Hak ni dia kecil sikit, nampak? Kecil sikit, lepas tu daun dia macam ni. Nampak? Daun dia macam ni. Hak ni bayam peraksi, noh. Hak ni orang buat sayur juga, noh. Nampak? Tapi saya tak bisa try lagi lah. Memang famous lah orang kata makan buat sayur lah, nampak dia. Pucuk dia kata. Pokok dia lah, daun dia. Lagi satu yang rupa dia seakan-akan juga, nampak tak? Hak ni bunga kapal terbang, noh. Tak bisa dengar lagi oleh orang makan, noh. Selalu orang guna untuk rawatan luka-luka luak, luka-luka kecil gitu, noh. Yang ni juga selalu tumbuh sekeliling rumah kita juga, noh. Hak ni dikenali dengan nama belimbing tanah ataupun belimbing pasir, nampak? Buah dia macam belimbing tapi berisi kecil-kecil lah, noh. Dia dari keluarga belimbing Mesir juga, noh. Yang ni cabut sepokok je ni. Memang sedap lah, noh. Daun dia rasa masam-masam macam tu. Selalu orang buat ulam mentah lah, noh. Kita try rasa, bismillah. Dia masam. Boleh try. Ni kunyit merah, noh. Nampak? Merah punya lah batang dia. Dia boleh tinggi 1 meter kat ni. Ni bunga dia, nampak? Saya gak lah, ya Allah, subhanallah. Okey, ni kita try rasa bunga dia satu, nah. Bismillahirrahmanirrahim.